Kalau ini kerja saya kena buat, lebih baik awak tak payah datang kerja lagi lah. Awal balik? Kerja aku habis dah. Ni aku nak beli baju raya ni. Okeylah, aku gerak dulu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Amboi, busynya anak mak seorang ni. Banyaklah sangat kerja tu kan. Sampai tak ingat nak call mak. Alah, sorry lah, Mak. Mak tengah buat apa ni? Baru lepas masak. Tengah rehat kejap ni. Mak masak apa? Lauk favourite Syafiq lah. Sardin masak petai. Sedapnya, Mak. Bila Syafiq boleh rasa ni? Itulah. Siapa suruh tak balik? Syafiq bukan tak nak balik, Mak. Ya, tahu. Busy kan? Tak apa, mak faham. Syafiq? Syafiq okey tak tu? Saya ingat tahun ni saya nak balik kampung, bos. Kamu tahu tak? Ini kerja banyak. Awak lagi minta cuti. Kalau ini kerja saya kena buat, lebih baik awak tak payah datang kerja lagi lah. Syafiq? Ayah, Mia nak ikut kerja boleh? Mia duduk rumah. Biar ayah je yang pergi kerja, okey? Asyik pergi kerja je. Bila nak main dengan Mia? Syafiq? Syafiq okey ke? Tahun ni kalau kita pakai baju raya tahun lepas tak apa ke? Tak apa. Yang tengok je. Bukan nak beli pun. Saya tak berharap pun. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apalah. Ni notis dari bank. Kalau kita tak bayar juga bulan ni, rumah ni kena lelong. Lepas tu, barang sekolah Mia tak beli lagi tau. Bangsa maju kak Ya, betul. Terima kasih. Sama. Kak, kurma kak. 110 je kak. Sang kau Angah. Angah ada 500 tang. 500? Banyak cantik muka kau. Raya ni aku nak pakai banyak duit lah. Syafiq okey ke tu? Ya mak. Syafiq okey. Apa pula tak okey? Syafiq kalau perlukan mak, baliklah. Mak ada je kat sini. Jangan sedih-sedih tau. Sedih? Mana ada Syafiq sedih? Mak ni ada-ada je lah. Mak, Syafiq sambung kerja dulu Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam.